Saya paling bimbang adalah orang saudari Islam saya ambil V. Saudari Islam saya ambil V. Sebab apa? Sebab benda ni sangat-sangat penting. Sebab dia akan terbabit dengan akhirat korang. Sebab yang buat V tu, yang korang ambil Kobis 19 tu kan, yang cocok 1 dos, 2 dos, 3 dos, 4 dos tu. Sebab yang buat V tu, dia adalah penyembah iblis. Yahud wan Nasara. Bila Allah gabungkan Yahud wan Nasara ni, mereka ini dah tak sembah Allah dah. Mereka ni adalah orang-orang yang sembah iblis. Sebab apa? Iblis akan bagi ilmu pada dia macam mana nak jadi Tuhan. Macam mana nak arrange manusia ni. Sebab tu Allah kata madu adalah ubat kepada manusia, mereka tukar. Mereka bagi kita pil-pil mereka. Mereka bagi kita macam-macam, anti itulah, anti ni lah, apa semua kan. Jadi mereka nak jadi Tuhan. Sebab tu Allah dah beritahu dah, madu adalah ubat kepada manusia, minum minyak zaitun, habdus sauda, semua ni untuk jaga kesihatan kita. Tapi disebabkan mereka ni nak menguasai manusia, maka mereka mencipta. Allah beritahu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zufa qali wa walau sya'baka ma fa'alu fazarhum wa ma yaftarun. Apa yang mereka ciptakan. Mereka ni suka mencipta. Sebab kenapa mereka nak mencipta? Sebab mencipta ni dia adalah hak milik kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi mereka juga nak ada rasa macam jadi Tuhan. Sebab tu Dajjal, dia mengaku diri Tuhan. Bukan maksud dia, aku Tuhan, sembahlah aku. Tak. Maksud dia, Allah suruh kita bawa rukun Islam, kita bawa rukun negara. Allah suruh kita makan madu, kita buat makan ubat-ubat yang lain. Itu maksud dia nak jadi Tuhan. Allah suruh kita guna ni, kita pergi guna lain.